Okey korang, baru-baru ni aku dah beberapa minggu dah aku testing DJI Osmo Action 6. So basically apa yang menarik dengan DJI Osmo Action 6 ni, so korang bayangkan dia punya sensor dia ada petak. Korang boleh record menegak dengan melintang dalam masa yang sama. So ini dah jadi macam satu vlogging device lah yang wajib aku bawa every time aku keluar, sebab aku dah tak perlu risau dah nak record macam ni atau macam ni. Basically aku just record je mana-mana angle. Balik rumah aku boleh like directly crop nak upload dekat melintang punya platform ataupun menegak punya platform. So basically kan bila aku dah start pakai, dah ada beberapa aksesori lah yang aku dah start pakai. Okay, nombor satu dia adalah CPL filter by KNF ni. So CPL filter by KNF ni kan, so hari tu aku beli sebab dia boleh menghilangkan any reflection tau. So memang agak function, memang best. So korang boleh tengok, yang ni boleh adjustable and korang boleh simply buka. So bila aku dah start pakai, and kebetulan KNF nampak video aku and diorang nak hantar lagi aksesori dekat aku untuk memantapkan lagi aku punya vlogging device ni. So aksesori apa? Nombor satu adalah extension cage. Korang tengok ni. So basically untuk DJI Osmo Action 6 yang aku punya ni, dia tak ada any protection tau. So KNF ada hantar extension case. So bila kita pasang dia lebih protect lagi lah. Kita akan nampak sama-sama lepas ni, jangan risau. So next adalah diorang hantar magnetic quick release folding. Magnetic quick release folding adapter. Meaning bila kita boleh letak kat bawah tu kan, so korang boleh attach dengan macam-macam attachment lah, macam tripod ke, monopod ke, suction cup ke. So macam tu lah rupa dia. Next pula, diorang juga hantar invisible selfie stick dengan tripod. Nampak? Invisible selfie stick dengan tripod. So dia macam, dia selfie stick yang boleh bertindak sebagai tripod juga. Memang menarik kat sini. Yang ni pula sling bag by KNF concept. So sling bag ni untuk macam aku kan selalu ada dekat luar banyak shoot content. So mesti nak ada device yang aku boleh access anytime. So sling bag ni aku boleh letak dekat, aku boleh silang dekat belakang badan aku ataupun depan. Dia ada banyak compartment, and yang ni aku akan explain lebih lanjut untuk next video. Sebab aku akan buat satu video asing untuk sling bag ni. So mula-mula aku nak tunjuk kat korang aksesori tadi. Number one, extension case. Jom kita buka tengok. So basically dia punya body dia dah lebih solid bila aku pakai, sebab sekarang kan dia without any protection. First protection yang available aku rasa yang ada dekat market untuk DJI Osmo Action 6 ni. So aku punya first impression dan macam really solid. Korang tengok ni. Really solid. Nice. Okay, korang boleh tengok. Yang ini butang shutter dia. Kalau korang tengok, butang shutter ini dia punya tempat buka. I believe this is macam quick release. So korang buka ni, korang boleh buka dia punya cage macam ni je. Memang mudah betul nak buka cage. Nampak? Lepas tu kat sini boleh letak aku punya magnetic quick release dekat sini juga. Let's say kalau korang nak letak secara menegak. And ini pula bahagian belakang. Lepas tu kat sini pula dia ada macam skru tau, korang boleh bagi ketat. And dekat dalam dia ada macam rubber padding dekat sini. So this is some rubber padding, so that korang punya action stick dia tak bergegar-gegar bila, let's say kalau jatuh, benda ni akan absorb most of the impact kat sini. So kita pasang dulu. Nak pasang senang je, korang just buka macam tu. Kan? Bila korang dah buka macam tu, I believe kita just, sekejap, macam mana sliding masuk je kot macam ni. Yep, slide masuk and lock macam tu. Nice. Aku buat lagi sekali, let's say kalau korang tak nampak. So basically macam ni. Buka. Lepas tu korang masuk macam ni je. Nampak? Masuk. Lepas tu korang lock macam tu. Dia akan dengar bunyi macam tu. Wow, awesome. Dah rasa lebih solid sebab dah ada a cage dari KNF. Nice. Rasa solid, lebih berat, lebih
sturdy and dia tak kacau aku punya CPL lens kat sini. Let's say kalau korang ada ND filter ke, CPL lens ke, anything attachment dia tak kacau sebab dia ada macam sini dia macam protect, nampak? Lepas tu dia macam dia tak ada ruang kat sini. Dia benda ni dia tak extend. Kat sini tak ada sebab dia nak bagi ruang kepada lens attachment dekat sini. So basically macam tu lah. Nice. Lepas tu ada butang power. Bukan butang power. Dia lah butang power kat sini. Very clicky lah. Lepas tu kat atas ada butang shutter. So imagine aku tekan. Oh, dia dah lebih sedap dia tekan sebab feeling dia macam tekan kamera betul dah. Nampak? Stop. Okay, lagi senang untuk dia tekan. Dia macam assist lagi korang. Macam before dia aku nak tekan dia sakit jari tau. So bila aku tekan dekat sini, dia lebih sedap untuk ditekan sebab dia feeling dia macam like a real camera punya feeling. Lepas tu juga dekat bawah ni dia ada macam lubang skru tau. So that korang tak perlukan third party attachment dah. So korang boleh directly, let's say kalau korang ada tripod ke monopod macam tu, korang boleh directly macam tu. Nampak? Directly cucuk and dah ada macam tu. Very solid. Nampak? Nice kan? Awesome. Aku rasa sangat awesome function ni. Lepas tu nak access battery dengan micro SD punya slot pun senang je. Korang just tekan je ni. Korang tekan ni. Directly boleh access, nampak tu. So korang boleh access everything within this compound. So korang just tarik, tarik ke bawah. Bawah ke atas. Sekejap. Macam tu. So korang boleh access macam tu, nampak? Boleh access battery dengan micro SD card punya tempat semua. So korang boleh directly tutup macam ni and slide ke bawah balik and lock the position. So korang boleh directly tutup. Very simple. Lepas tu nak attach secara vertically pun boleh. Kat sini pun ada lubang. Korang boleh screw letak kat tripod ataupun monopod korang like this. Tengok. So dia akan jadi macam ni. Nice. Tengok. Overall 10/10. So next kita nak unbox ni pula. Magnetic Quick Release Folding for Action 6. Macam biasa kita unbox lah dulu kan. Unbox. Oh, dia ada beberapa benda dekat dalam. Okay. The first thing is what you guys will get is ada macam like attachment. Nampak? Attachment. Lepas tu korang ada the quick release itself, I believe. Very small tapi sangat solid. Tengok ni. Very small but solid. Ada bunyi lagi. Basically yang ni kalau korang tengok betul-betul kan, dia macam very small and sini korang boleh tekan dia akan jadi macam grip. Untuk grip korang punya action cam tu. And sini dia macam GoPro tau tak? Dia macam boleh flip macam tu. Ni let's say kalau korang nak attach any adapter pun boleh. Lepas tu kalau korang tak nak pakai, korang just macam tu je. Dia akan jadi flat balik. So, let's try. Magnet dia sangat kuat ya. Korang just attach macam ni je, nampak? So, dah ready. Meaning, dah ready. Korang tengok. Tengok tu, attachment tu. Everything dah ready. Macam tu. So, korang boleh attach anything. Very strong. Nak buka pun senang je pakai dua jari je macam ni. And korang dah boleh tanggal. And korang juga boleh attach kat bawah pula. Nampak? Very strong. Okay, dia dah lock. Dia dah lock dah. So, korang tengok macam tu. Nice. Awesome. Let's say tak nak pakai, korang boleh pergi flat. Nak pakai, korang boleh macam ni. Lepas tu nak buka, korang just... Wow! Crazy. Nice. Aku thumbs up bagi accessory ni. Memang memudahkan aku untuk attach anything. Without dia tak taking any space. Sebab let's say lah kan aku tak nak pakai kan. I can just leave it macam ni. And aku boleh bawa. Without dia tak macam ni. So korang boleh flip macam ni. Lepas tu macam biasa lah kan. Let's say kalau korang nak attach anything dekat bawah ni. Memang sangatlah memudahkan. Let's say kalau korang nak attach secara vertical boleh. Bukan. Horizontal boleh. Tengok.
vertical pun boleh. Hanya snap and go macam tu je. Tengok, snap. Sebab magnetic dia very lah strong. Tengok. Masuk. Oh, okay. Siap. Nice. Last adalah invisible selfie stick and tripod. So, korang tengok ni. Dia selfie stick untuk action stick. At the same time boleh jadi tripod. Korang bayangkan. Aku ada masalah satu tau bila aku banyak outstation. Aku masih mencari-cari sebab tripod yang aku ada is either terlalu kecil ataupun terlalu besar. End up aku tak bawa pun. So aku banyak dalam situasi di mana aku letak action cam aku dekat everywhere. So dia senang jatuh. Tapi untuk KNF konsep ni, dia orang ada buat satu produk yang mungkin boleh selesaikan masalah aku and masalah korang juga. So let's say kita buka dulu. Buka. Oh, okay. Okay. So before that, dekat dalam dia bagi siap-siap ini so that korang boleh seamlessly attach dekat korang punya action cam, especially Osmo Action 6. And dekat dalam ada macam screw macam ni. Lepas tu, so dapat lagi yang ni. Nampak tak? Okay, dapat lagi yang tu. And this is the tripod itself. Wow. Ringan. Tengok. I was so surprised sebab benda ni sangatlah ringan. Ringan betul. Okay, bentuk dia macam carbon fiber tapi dia is not a real carbon fiber plastik. Tapi dia sangat match the aesthetic. Dari jauh nampak macam carbon fiber. But dia ringan lah. Ringan. Ini kalau masuk dalam beg aku ni pun aku tak rasa sangat. So kita ada warna KNF. KNF konsep punya warna dia. Aksesori dia banyak color ni. And dia boleh max sampai 47 inci tau. 47 inci dia punya lebar. 47 inci tu aku rasa agak tinggi lah. Sebab hampir lebar sama dengan aku punya TV. So basically, anything korang boleh attach kat sini kan. Let's say for example korang nak attach Osmo Action 6 ataupun any action cam, korang just masukkan je yang ni. Aksesori yang diorang dah bagi siap-siap. Nampak? Lepas tu korang attach lah. Let's say macam tadi kan, aku ada yang ni. Ini, this is. So we masuk macam tu. Jap. Once korang dah attach macam ni lah rupa dia, korang tengok. Nice. Very solid. So korang boleh tengok. And nak buka dia pun senang je. Korang just macam tu. And dah ready. So korang tengok kat sini. Like I said, dia tak makan ruang sangat sebab mostly tripod yang ada kat luar sana, dia punya kaki dia dekat atas tau. So dia tinggi. Ini dia tak makan ruang. So korang just macam nak macam ni je. Boleh jadikan as selfie stick macam ni. Lepas tu nak buka, korang just tengok tu. Very smooth. Macam tu je. Awesome kan? Very smooth. Lepas tu, once dah letak, lepas tu korang just boleh like simply je macam mana nak tinggikan. Dia boleh pergi sampai 47 cm tau. So memang sampai terkeluar frame aku. Sangat tinggi. Aku akan buat outdoor testing juga. So macam untuk let's say kalau korang banyak travel ataupun banyak shoot untuk sorang-sorang, this is one of the perfect accessory. Let's say kalau korang ada DJI Osmo Action 6 sebab dia boleh shoot open gate, melintang, menegak. So korang tak perlu risau untuk upload multiple platform. At the same time ada apa? Ada magnetic attachment ni. Nak letak dekat mana-mana aksesori pun senang. So it's either horizontal boleh. Lepas tu kalau korang nak buat macam vertical pun boleh macam ni. Kan? So macam it's really function. At the same time juga ada apa? Apa nama benda ni? Lupa lagi. Extension cage. Extension cage. Yang sangat solid sebab before this, masalah utama aku rasa lah DJI Osmo Action 6 dan yang lain punya problem. Nak tekan butang shutter memang sakit tangan. Tapi bila ada cage ni, dia jadi macam real camera. Aku tekan pun macam, dia tak sakit. Serius tak sakit. Bila tekan pun anything dah tak sakit dah.
So macam really nice. At the same time juga kan, lepas tu yang lagi best, let's say nak access USB Type-C punya lubang, dah tak perlu buka case ni sebab dia dah ada slot in siap-siap dah, ruang untuk korang access. So memang sangat senang macam tu je. Nice. Last but not least, a really big thanks to KNF Concept sebab bagi aku opportunity untuk try semua aksesori ni so that aku boleh share kat korang. So far so good, aku sangat puas hati. So macam biasa, let's say kalau korang nak lagi aku buat review, jangan lupa stay tune, jangan lupa follow, jangan lupa subscribe, jangan lupa komen. And macam biasa, stay tuned for the next video.